So, ini hari kedua Syah pergi kursus kahwin. Untuk pengetahuan korang, kursus ni sebenarnya berlangsung selama 2 hari. Biasanya dibuat pada hari Sabtu dan Ahad. Waktu kursus pula bermula daripada jam 8.30 pagi hingga 5 petang. Yang menariknya, lepas semua sesi selesai pada hari Ahad tu, nanti baru korang akan dapat sijil kursus kahwin. Dan sijil tu pula memang dah siap ada nama korang. Jadi, memang terus sah digunakan untuk urusan perkahwinan nanti. Dan untuk pasangan baru planning nak kahwin, tak tahu macam mana nak daftar kursus kahwin, senang je. Masuk ke website SPPIM, kemudian klik pendaftaran baru, lepas tu pilih negeri dan daerah masing-masing. Bila dah pilih tarikh, kalau seandainya korang tak boleh tekan tarikh tersebut, tu bermakna tarikh tu dah penuh, dah tak ada kekosongan. Jadi, kalau tarikh tu ada kosong, automatik dia akan keluar macam ni dan korang boleh pilih serta dia akan terus keluar program untuk majlis tersebut tu lah. So, korang boleh tengok atur cara dia macam mana. Dan seterusnya korang just isi je maklumat diri korang, IC, nama dan lain-lain tu, butiran peribadi korang. Lepas tu boleh buat pembayaran. Biasanya dalam lingkungan 100 sebab hari tu Syah pun kena RM100 termasuk makanan yang disediakan oleh pihak JAIS ataupun Jawi. Dan selepas korang bayar tu, dia akan minta bayar online tau. So korang boleh pilih lah apa apps bank yang korang guna. Korang akan dapat resit pembayaran. Resit tu kena simpan baik-baik, download, and nanti masa kursus korang boleh tunjuk. Sampai sahaja tempat kursus, biasanya pihak mereka dah sediakan segala-galanya. Termasuk semakan nama peserta, and then sepanjang topik kursus tu, mereka akan terus record kehadiran dan korang perlu scan QR sebagai bukti kehadiran. Kalau seandainya kehadiran korang tak cukup, korang takkan layak untuk dapat sijil. Itu yang Syah dapat tahu daripada Syah punya tukang bagi ceramah tu lah, yang attend ceramah masa Syah tu. And honestly, kursus ni sebenarnya sangat best dan santai. Bukan bosan yang macam korang sangka tu lah. Untuk korang yang mana nak kahwin, yang tak tahu nak buat apa, tak tahu nak daftar kursus kahwin, semoga video Syah memberi banyak manfaat untuk korang. Thank you, bye korang, good luck, and doakan Syah juga, okay? Good luck, bye.